orang dah makin ramai kan. Memang betul. Cuma kita lihat, perlu ke kita sampai tahap bila dah makin ramai yang peminat dalam mendaki, adakah sampai kita perlu menjejaskan alam tu sendiri? Impak pada alam tu kita kena tengok saat kita meminjam alam ni untuk daripada generasi akan datang. Jadi kalau dah sepanjang masa kita berjalan, berkali-kali saya tegur, kalau kita sepanjang masa berjalan lautan tak tentu siang dengan malam kita, binatang nak berjalan masa bila? Sampai binatang pun lupa siapa binatang, siapa orang. Lupa dia kan? Binatang punya binatang? Ya. Sebab logik lah sikit Dot. Okey, kita sebut kompres bukan bermakna you berjalan 24 jam. 7 pagi, 7 petang. Tai Long masuk apa tahan challenge tahun bila? 2009. Lebih kurang. Berjalan malam ke Koma tahan challenge? 2006 kan? Jalan malam. Tak ada jalan malam. Orang masuk race tahan challenge masa tu malam tak berjalan pun. Yang Askar tak masa tu malam. 69 komando sekali. Askar 69 komando Askar train malam tak training lepak campsite. Kita ni sampai tengah malam berjalan, lepas tu kira bergaduh. Siapa guide depan aku tak kenal. Memanglah tak kenal, dah start pukul 2 pagi. 3 pagi. Muka pun tak nampak. Kalau dapat black Jangan kata depan guide tak kenal, apatah lagi line up kawan-kawan lain. So ni kita sekarang ni retak menanti belah je Pedot. Situasi mendaki di Malaysia ni dia retak menanti belah. Tunggu nak jadi je, tunggu bencana nak jadi je. Tak jadi dah pun. Sebab dia sentiasa kita lihat hanya menanti-nanti. Adakah grup ni yang akan sangkut, grup ni yang akan sangkut, individu ni yang akan kram, individu ni yang akan patah, siapa yang akan sesat, itu je.